Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Hawarawahah binti Sidik daripada Kaunselor Pelatih Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi berkenaan satu aspek penting dalam dunia kaunseling, iaitu kemahiran asas komunikasi Islam, khususnya kepada dua jenis utama yang sering digunakan dalam sesi kaunseling. Kedua-dua kemahiran ini merupakan tulang belakang kepada hubungan bentuk yang berkesan antara kaunselor dan klien dan menjadi asas kepada kejayaan intervensi kaunseling sama ada dalam jangka masa yang panjang dan juga dalam jangka masa yang pendek. Komunikasi lisan dalam konteks kaunseling tidak hanya melibatkan satu suara ataupun kata-kata, tetapi turut merangkumi maksud yang tersirat, perasaan yang mendalam dan mesej yang ingin disampaikan secara halus oleh klien. Dalam hubungan kaunseling juga, kemahiran ini bukan sahaja membantu kaunselor untuk memahami klien, tetapi juga untuk membantu klien memahami diri mereka sendiri. Oleh itu, saya akan berkongsi tentang dua jenis kemahiran yang paling asas tetapi sangat penting, iaitu kemahiran menyoal dan kemahiran parafrasa. Di mana kemahiran yang pertama iaitu kemahiran menyoal, di mana menyoal dalam sesi kaunseling bukan seperti kita menyoal dalam temuduga atau sesi soal jawab yang biasa, tetapi dalam kaunseling setiap soalan yang kita ajukan perlu ada tujuan yang jelas dan bukan sekadar untuk mendapatkan maklumat daripada klien semata-mata, tetapi juga untuk membantu klien memahami diri mereka dan juga untuk membantu kita sebagai kaunselor untuk memahami isu sebenar yang dihadapi oleh klien. Kemahiran menyoal juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu soalan terbuka dan soalan tertutup. Yang pertama iaitu soalan terbuka ialah soalan yang menggalakkan klien untuk bercakap dengan lebih bebas, lebih luas dan lebih mendalam. Sebagai contoh, apa yang berlaku selepas itu ataupun bagaimana perasaan awak selepas kejadian berlaku. Soalan-soalan seperti ini membolehkan klien untuk meneroka perasaan dan mengalami pengalaman mereka dengan lebih terperinci. Sementara itu, soalan tertutup pula lebih sesuai bila kita perlukan fakta yang khusus ataupun pengesahan maklumat daripada klien. Sebagai contoh, adakah awak sudah tamat belajar ataupun awak tinggal dengan siapa sekarang? Apa yang penting dalam kemahiran menyoal adalah niat kita bukan untuk menghakimi klien semata-mata ataupun menekan klien, tetapi kita soal bukan untuk mengetahui semua benda, tetapi kerana kita ingin bantu mereka untuk membuka cerita dan faham diri sendiri serta dapat bergerak ke arah penyelesaian. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran parafrasa, di mana ia mengulangi semula isi yang diucapkan oleh klien menggunakan kata-kata sendiri. Tujuannya adalah bukan kerana kaunselor ingin meniru kembali, tapi untuk memastikan yang kaunselor betul-betul memahami apa yang klien maksudkan. Tujuannya adalah untuk mengesahkan bahawa kaunselor benar-benar memahami mesej yang ingin disampaikan oleh klien. Selain itu, parafrasa juga membantu klien untuk mendengar kembali apa yang mereka sendiri katakan, yang kadang-kala memberi kesan yang positif serta kesedaran diri atau refleksi yang lebih mendalam kepada klien. Sebagai contoh, ketika saya berkata, saya cuba untuk berfikiran tenang tentang masa depan saya dan mengikut segala perancangan yang telah dirancang, tapi saya tetap risau memikirkan masa depan saya. Dengan itu, kaunselor boleh menggunakan kemahiran parafrasa dengan berkata, jadi awak rasa gelisah ataupun risau keputusan yang awak lakukan sekarang akan memberi kesan kepada awak satu hari nanti. Dengan itu, klien akan merasa lebih difahami dan berkemungkinan akan berkongsi dengan lebih terbuka. Kemahiran parafrasa juga ini bukan sahaja memudahkan proses penerokaan, tetapi juga menunjukkan bahawa kaunselor benar-benar berada dan memberi perhatian kepada setiap butiran-butiran masalah yang dibentangkan oleh klien. Secara keseluruhannya, kedua-dua kemahiran ini iaitu kemahiran menyoal dan kemahiran parafrasa, walaupun kelihatan seperti mudah dari sudut teknikal, tetapi namun dalam praktikannya memerlukan latihan yang konsisten serta keikhlasan dalam mendengar dan kesedaran emosi yang sangat tinggi daripada pihak kaunselor. Dalam kaunseling Islam pula, semua kemahiran ini menjadikan jambatan kepada penyampaian nilai-nilai Islam dalam suasana yang tenang dan tidak menghakimi serta dapat menyentuh hati klien. Sebelum saya akhiri perkongsian saya pada hari ini, saya ingin membuat satu penegasan bahawa komunikasi yang berkesan bermula daripada niat dan ikhlas untuk membantu orang lain. Jika kaunselor berjaya
menguasai kemahiran komunikasi lisan secara menyeluruh, maka hubungan bantu yang dibina bukan sahaja dapat menyelesaikan segala masalah klien, malah dapat menyentuh juga hati dan jiwa klien untuk kembali kepada jalan yang benar. Saya rasa sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.